Assalamualaikum. Buddy, masak apa tu? Okey, pada kali ni aku nak tunjuk kat korang aku buat sambal telur pecah. Okey, ini adalah makanan ataupun lauk yang aku paling minat lah daripada kecil hingga dah sekarang. Dan dalam video ni ada 3 bahan asas utama, dan ini adalah paste yang aku dah blendkan bahan-bahan asas utama tu dan aku dah tumiskan. So hari ni aku pakai paste ni je untuk memudahkan urusan. Okey, macam biasa tuang minyak. Bila minyak dah panas, korang masukkanlah paste tadi. Korang kacau. Lepas tu kalau rasa paste tu pekat, korang masukkanlah air. Just ikut yang korang nak. Okey, lepas tu korang masukkanlah asam keping, gula merah, garam, gula putih sikit. Lepas tu masukkan chicken stock, sos tiram, kicap sotong. Lepas tu kacau sesuai ikut rasa yang korang nak. Kalau korang suka pedas-pedas manis, korang lebihkanlah gula merah. Kalau korang nak pedas-pedas masin, korang lebihkanlah garam. Korang kacau bagi dia menggelegak. Lepas tu pecahkan telur. Macam kat sini telur aku pakai 5 biji telur. Okey, masukkan telur pelan-pelan. Jangan sampai kuning dia pecah. Okey, slow masuk. Lepas masuk tu korang tutup. Biarkan 5-6 minit. Lepas tu korang buka, korang terbalikkan balik telur. Macam tu lah cara dia. Masa korang terbalikkan telur tu, korang terbalikkanlah pelan-pelan. Okey, kalau korang suka telur yang kuning dia tu cair, janganlah masak lama-lama sangat. Agak-agak sesuai tu, angkat, tutup api. Tapi macam aku tak minat kuning dia cair. Jadi aku biar dia betul-betul masak ataupun separuh masak. Tahulah, sejak umur masuk 40-an ni tak boleh pula makan telur yang kuning dia cair. Tak tahu dah pasal apa. Mungkin faktor umur kot kan. Dah siap. Okey, bahan-bahan ni aku ada tulis dekat caption. Kau boleh tengok kat situ. Mudah kan?